Minum ya? Ini ke boyfriend Liza? Inilah boyfriend Lisa. Ayah kecewa. Minta maaf pakcik. Kamu diam. Kecewa. Liza tak beritahu ayah awal-awal. Sebab awal-awal lah bolehlah ayah kata tak. Tak pernah ayah jumpa orang baik macam dia ni. Pakcik kau gurau. Baik aja tak cukup. Pakcik, minta maaf pakcik. Saya nak tanya soalan dah pakcik sebab saya tengok dari tadi macam pakcik sebenarnya bagi tak izin saya kahwin dengan anak pakcik? Kamu ingat kamu dapat ke jadi suami Liza? Ayah. Dapat. Dapat benda ni. Ni. Pakcik, pakcik.